Sebenarnya Geopark ni adalah konsep pembangunan. Pembangunan yang dikatakan pembangunan lestari, di mana sumber-sumber alam semula jadi tadi dijadikan sebagai asas kepada pembangunan wilayah. Selalunya dikaitkan dengan apa yang dikatakan dalam industri geopelancongan. Jadi kalau kata ada Geopark tu, dia ada tapak-tapak yang bernilai warisan geologi yang bernilai antarabangsa atau kebangsaan yang dibangunkan untuk tujuan geopelancongan bersama dengan mengangkat nilai-nilai budaya, nilai-nilai warisan yang lain. Gombak Ulu Langat ini merupakan satu kawasan yang mempunyai tapak-tapak geologi yang bernilai tinggi. Dengan erti kata lain, tapak-tapak ini mewakili sejarah geologi penting yang ada di Asia Tenggara dan Malaysia. Di samping itu, ada beberapa juga tapak biologi dan tapak budaya yang penting yang disokong oleh kehadiran tapak-tapak geologi ini. Sama ada berkaitan secara langsung dari segi cara hidup ataupun tumbuhan-tumbuhan yang wujud di batu-batu yang khusus. Yang terpenting ataupun yang paling tinggi nilai warisannya adalah Permatang Kuarza Gombak Selangor tu. Itu adalah satu permatang kuarza yang sangat panjang dan sangat besar. Di rantau kita ni itu nombor satu, yang paling panjang dan paling tinggi dan paling besar. Kewujudan itu yang menarik. Macam mana kuarza ni terbentuk selepas pembentukan granit Banjaran Titiwangsa ataupun Main Ridge Granite yang membentuk Banjaran Titiwangsa itu sendiri. Di sini juga wujud beberapa batuan granit yang membentuk air terjun yang menarik. Dan kalau kita pergi ke Ulu Langat, air terjun ini dapat diperhatikan bukan sahaja di Ulu Langat, di Ampang juga ada, di Kemensa. Di beberapa kawasan lain, kerana kawasan inilah tempat pertembungan dua plate bumi dan juga tempat pergerakan dan pertembungannya, kita menemukan ada banyak mata air panas di sekitar kawasan Gombak Ulu Langat. Disebabkan oleh sentuhan yang sama juga, kita dapati ekonomi asal kawasan ini dulu dijana oleh perlombongan. Dan di beberapa kawasan sedikit ke Rawang ada perlombongan arang batu. Dan itu merupakan tarikan baru yang diketengahkan bagi Geopark Gombak Ulu Langat. Yang pada masa ini mungkin hanya diketahui oleh sebahagian kecil komuniti kita ataupun orang-orang yang terdekat, khususnya di kawasan Klang Valley. Kita berharap komuniti setempat, khususnya di Gombak Ulu Langat, untuk terlibat sama ada sebagai penyedia perkhidmatan kepada produk yang akan dihasilkan dalam bentuk geopelancongan ataupun mewujudkan produk baru yang sesuai dengan idea pemeliharaan atau idea pembangunan budaya setempat.